Beribu habis cucuk gel, tapi bila kesan hilang, sakit tu datang balik macam mimpi ngeri. Itulah yang aku lalui dulu. Masa mula-mula sakit lutut, doktor cadangkan cucuk gel. Aku fikir mungkin ni jalan penyelesaian. Bayar ribu-ribu, menahan sakit masa rawatan, dan beberapa minggu kemudian memang terasa lega. Tapi sayangnya kesan tu tak lama. Masuk bulan kedua, sakit tu datang balik. Setiap kali naik tangga, lutut mencucuk, duduk lama, nak bangun rasa ketat. Nak rukuk masa solat pun jadi seksa. Aku rasa tertipu dengan harapan palsu sebab duit dah habis, tapi sakit tetap ada. Sampai satu tahap aku fikir, adakah aku kena tanggung sakit ni sampai tua? Mujur aku jumpa ikhtiar dengan jus. Lenix, minuman herba semula jadi dengan campuran tulang gunung, kunyit dan halba. Ramuan ni memang terkenal untuk kuatkan rawan, redakan keradangan dan bantu lancarkan darah. Alhamdulillah, lepas aku amal secara konsisten, perubahan tu terasa. Nak rukuk sujud dah lebih mudah, nak jalan jauh pun tak lagi tersekat. Bukan lega sekejap macam cucuk gel, tapi kesannya berpanjangan bila amal berterusan. Kalau kau pun tengah lalui sakit macam aku dulu, jangan ulang kesilapan yang sama. Ikhtiar cara lebih selamat dengan jus Lenix.